Okey, water pump tak hidup kan? Tapi dekat motor ni rasa panas sangat. So apa punca dia kan? Sebab ramai tanya, so Max jawab soalan ni. Kalau contohlah, kalau motor kau nak jadi macam ni, bila on screen kan, motor tak hidup, air tak lagi. Tapi, bila pergi dekat pump, pegang dekat pump ni kan, motor dia rasa macam panas. Macam tu. Jadi, kalau untuk yang ada masalah macam ni kan, biasa dia bang, kipas dalam pump ni yang sangkut. Jadi nak buat macam mana, kena buka kipas ni. Okey, korang buka 4 biji skru ni. Buka semualah. Orang tak kisahlah pump korang tu berapa sekalipun kan. Kalau contoh design lebih kurang macam ni, biasa masalah dia sama saja. Korang buka cover ni. Biasa kipas ni yang sangkut bang. Biasa dekat dalam kipas ni kan. Contoh ada pasir ke, contoh ada benda-benda masuk kan. Dia sangkut dekat sini, dia tak boleh. Yang paling yang logik kan, ada customer pernah masuk cicak dalam ni. Contoh macam lah. Tu menyebabkan kipas dia tak boleh pusing. Atau satu kes lagi, biasa kalau untuk pump baru pasang, biasa gun dia tak sempat kering lagi. Jadi gun dia ni kan, dia akan masuk melekat semua dekat sini. Ni contohlah salah satu punca kenapa pump dia tak boleh running. Boleh. So kalau contoh kalau motor dia panas, tapi pump dia hidup, cuba tengok kipas lah, bersihkan lagi kipas ni, cuba cek semua balik. Kemudian korang cuba test on, kalau kipas dapat running okey, alright, barulah korang pasang balik cover ni. Boleh. Ni sekadar sharing lah. Untuk siapa-siapa yang ada masalah, bila on Swift, alright, pump dia tak running, tapi motor rasa panas. Okay, so ada soalan, boleh komen dekat bawah.